Tuan mesti minat motorsport. Tuan boleh drift? Boleh drift? Dah boleh drift tu. Kita bawa ke drift tour kita dekat Mersing Orang yang pakai Cefiro, ini satu benda yang telling the truth, okay? Mostly owner Cefiro confirm wajib satu barang dia mesti boleh buat. At least donat dia mesti boleh buat. 8 mesti dia boleh buat. Tuan setuju benda tu? Saya setuju. Confirm? Wajib. Sebab pakai Cefiro tak boleh buat donat 8. Tak kena. Dia mesti wajib. So kalau hampa tengok orang yang naik Cefiro ni 50-50, drifter or not, tapi dia mesti boleh buat donat 8 kalau hampa tengok. Standby kan ya? Kita akan berada di mana? Kita akan berada di Mersing sempena drift tour yang akan berlangsung. Sekarang ni kita dekat IPD Mersing. So kepada anak hantu Mersing, tak kisah budak motor ke budak kereta ke, malam tu semua dijemput untuk keluar tengok drift tour yang berlangsung daripada Chai Motorsport, okey? Dan jangan lupa nak pakai baju ni 300 pieces sahaja kita bawa untuk orang Mersing. Lambat tinggal, jangan jadi kena tinggal macam negeri-negeri lain yang lambat datang lepas tu marah-marah saya. Jumpa apa nanti. Bersempena dengan event di atas ni. Pada tarikh 26 hari bulan kita dah start jual baju ni dah. Berlokasi dekat sini. Kita akan jual. So warga-warga Mersing, saya harap sangat korang boleh repost video ni dekat story. Nak bagi satu Mersing notice about kewujudan ataupun kehadiran kita di Mi Mersing. Assalamualaikum.